Tuan-tuan kalau skip episod ni, saya yakin tuan-tuan rugi sangat-sangat. Sebab saya yakin tuan-tuan, tak ramai yang akan cerita benda yang saya nak cerita dekat tuan-tuan ni. Episod 5, Nabi Soleh. Tapi saya minta izin dekat tuan-tuan, kita mula macam ni. Firman Allah Ta'ala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku letakkan keturunan aku, anak dan isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail, di satu lembah yang tak ada langsung tanaman, berdekatan dengan Baitullah. Cuba tuan-tuan fikir Ustaz, Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan anak dan Nabi Ismail dekat dengan Baitullah, sedangkan Kaabah belum dibina. Macam mana Nabi Ibrahim boleh tahu tempat Kaabah tu? Jawapannya tuan-tuan, kata ulama, tapak Kaabah itu sudah ada tetapi musnah akibat kaum sebelum Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim, Nabi apa tuan-tuan? Cepatlah, Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim tadi Nabi apa? Nabi Soleh. Bolehkah kita mula macam tadi ni tuan-tuan? Saya takut tuan-tuan tak faham nanti. Sebab saya tak mahu sekadar kisah sahaja. Saya nak tuan-tuan dapat ilmu baru hari ni. Okey, Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah Nabi yang kelima. Saya tahu tuan-tuan, mungkin ada yang kata, bukankah ada Nabi-Nabi lain sebelum tu? Ya, saya tahu. Tapi kalau ikut 25 orang Rasul, Nabi Soleh nombor 5. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah ada cerita dekat kita tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh dia ada kaum dia tuan-tuan. Nama kaum dia adalah kaum Thamud. Allah sebut, Thamud akhahum salihah. Suatu hari tuan-tuan, Nabi Soleh ajak kaum Thamud, U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jom kaum Thamud, kita sembah Allah, jangan syirik kepada Allah. Kata kaum Thamud dekat Nabi Soleh, Soleh, kalau betul hang ni Nabi, dekat situ ada satu batu, cuba hang keluarkan unta daripada batu tu, baru kami percaya. Nabi Soleh minta dekat Allah tuan-tuan, unta keluar daripada batu. Mukjizat Nabi Soleh, bila unta tu keluar saja daripada batu tuan-tuan, mereka nak nafi lagi. Biasalah tuan-tuan, orang kafir, kan Allah dah beritahu dalam Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni bagilah bukti macam mana pun dekat dia, kalau dia tak nak beriman, la yu'minun, dia tetap takkan beriman. Bagilah bukti macam mana pun, dia tetap tak mau. Depa kata dekat Nabi Soleh, Soleh, hang keluar kau unta daripada batu. Cuba bagi unta tu mengandung bunting, dia lahir anak, anak dia sama besar macam dia. Tuan-tuan cuba tengok, asal unta tu tak ada pun, depa yang minta bagi ada. Tapi tuan-tuan kena ingat, Allah sebut dalam Al-Quran, unta tu Naqatullah, unta Allah. Bila asalnya tak ada, mereka minta bagi ada. Nabi Soleh pun bagilah syarat. Okey, sebelum ni unta ni tak ada, hampa yang minta bagi ada. Kampung kita ada satu telaga, semua orang guna telaga tu. Tapi bila unta ni ada, orang kampung boleh guna selang sehari. Hari Isnin unta minum, orang kampung tak boleh minum. Hari Selasa orang kampung minum, unta tak boleh minum. Tuan-tuan faham tak? Dia selang sehari. Awal-awal orang kampung setuju lah tuan-tuan. Bila dah lama, dia mula main dah. Unta 2 ekor aja, minum seharian. Kita orang kampung minum seharian juga. Unta ni kacau lah. Nampak tak tuan-tuan? Asal unta tu tak ada, hampa yang minta bagi ada. Bila dah ada, tak mau jaga pula. Kita jangan buat perangai macam ni tuan-tuan. Dulu punyalah minta, ya Allah teringinnya nak masuk satu sekolah ni. Bila masuk, tidur pula dalam kelas. Ya Allah teringinnya nak beli kereta. Dapat kereta tak mau free service pula. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Ni perangai kaum Samud ni, jangan buat macam tu. Tuan-tuan tahu dia buat apa dekat unta tu? Ada seorang lelaki, dia paling benci dekat Nabi Soleh. Dia pergi hasut 2 orang perempuan. 2 orang ni ada suami tuan-tuan, tapi depa pisah dengan suami depa. Depa pergi hasut lagi beberapa orang untuk bunuh unta Nabi Soleh. Cerita ni tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Tuan-tuan buka aja jumpa. Bila depa dah planning nak bunuh unta Nabi Soleh, depa ambil panah, depa nak panah daripada jauh ni. Depa panah saja tuan-tuan, kena ibu unta tadi tu. Ibu unta tu pun bunyi nak suruh anak dia lari. Tapi ada beberapa riwayat tuan-tuan. Satu riwayat bagi tahu pada kita, anak unta tadi sempat lari tapi kena bunuh juga. Riwayat yang kedua, anak unta tadi sempat lari masuk dalam batu tempat yang dia keluar tadi. Dua-dua pendapat ni boleh pakai tuan-tuan, jangan duk bergaduh. Dua-dua betul. Bila depa bunuh unta Nabi Soleh tadi tuan-tuan, depa panah, depa tetak unta Nabi Soleh. Tuan-tuan jangan lupa, unta yang depa bunuh tadi tu Naqatullah, unta Allah. Depa bunuh unta Allah tuan-tuan. Tu yang Allah marah sangat dekat kaum Thamud tu. Nabi Soleh kata, hampa buat benda yang aku larang, hampa tunggu azab daripada Allah. Tuan-tuan tahu tak apa kata kaum Thamud dekat Nabi Soleh? Soleh, kalau betul hang ni Nabi, doalah dekat Tuhan hang supaya timpa bala dekat kami. Astaghfirullahalazim. Punya jahat mulut tu. Nabi Soleh kata tak apa, tunggu 3
3 hari. Hari pertama, mereka bangun daripada tidur, muka bertukar jadi colour kuning tuan-tuan. Kecoh satu kampung tuan-tuan, semua pakat takut sangat-sangat. Tapi masih tak jumpa Nabi Soleh untuk minta maaf. Tidur pula malam kedua, bangun-bangun muka jadi colour merah. Semua pakat takut. Habislah kita. Tapi masih juga tak jumpa Nabi Soleh. Tidur, bangun hari ketiga, muka jadi colour hitam. Masih sama tuan-tuan, semua pakat takut. Habislah kita macam mana ni? Tapi masih juga tak jumpa Nabi Soleh untuk beriman. Tapi itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur malam, tuan-tuan bangun esok pagi, tengok orang sebelah muka colour kuning, tu bukan kaum samuk tau. Sekejap dia buat terkejut pula lagi. Tu suami ataupun isteri kita pakai blackhead remover tu colour hitam. Sekejap dia buat terkejut pula. Kaum samuk sebelah aku ni, baru hari pertama muka colour hitam. Jangan tuan-tuan, tak kira tuduh bini kita, suami kita pula. Hari keempat mereka bangun tuan-tuan, muka mereka jadi biasa balik. Bila jadi biasa, mereka kata apa? Tak ada apa pun. Tak ada apa, tiba-tiba datang satu suara daripada langit. Jerit. Dekat kawasan tu, dalam kitab Bidayah wa Nihayah sebut dekat kita, menjadi senyap sunyi perkampungan itu. Yalah tuan-tuan, suara malaikat. Malaikat jerit. Habis semua tuan-tuan. Kejadian ni jadi di sebuah kota yang berdekatan dengan Hijaz, dekat dengan Mekah. Tu yang tapak Kaabah zoom sekali kena tu. Tu yang Nabi Ibrahim bina balik Kaabah. Dapat sesuatu tak tuan-tuan hari ni? Banyak tuan-tuan dapat hari ni. Cuma saya lupa nak beritahu tadi, yang selamat Nabi Soleh dengan umat dia saja. Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Jadi tuan-tuan dah tahu datang mana sejarah tapak Kaabah tu kan? Bagilah orang lain tahu sama. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.